So aku sekarang dekat dalam Mini Cooper Aceman, John Cooper Works. And ini adalah EV variant. For the first time ever aku nak drive this particular car dekat track yang dibagilah. So kita sekarang dekat RUD Gabudakov, driving to the track, and aku nak tengok apa yang kereta ni boleh offer lah. Dan kita tahu memang rekaan untuk sebuah Mini untuk emulate go-kart punya driving. Jadi sesiapa yang pernah memandu Mini ataupun at least berminat dengan Mini, dia akan tahu berkenaan fakta ini semua. Dan apa yang kita akan buat hari ni, kita akan memandu Aceman dahulu dan berpindah kepada Mini Cooper S kemudian. Dan pilihan dan varian yang ada untuk event kali ini adalah Aceman, Mini Cooper S, JCW John Cooper Works, iaitu varian yang paling tinggi yang ada. Bila dia mention berkenaan JCW John Cooper Works, ini adalah varian yang lebih kepada sporty. Untuk sejarah John Cooper Works, bila nama saja John Cooper Works, John Cooper adalah seorang race engineer daripada tahun 1950-an, 1960-an yang menggunakan Mini sebagai kereta pilihan untuk berlumba pada masa itu. Jadi dengan DNA dan juga idea yang sama, dia pindah kepada hari ni punya kereta Mini. Jadi bila sebut saja John Cooper Works, ia adalah sebuah racing breed. It's not exactly racing car lah, tapi dia breed lah. Pilihan yang ada masa untuk event kali ni adalah Aceman, Mini Cooper S, and untuk Mini Cooper yang event ni dia ada pilihan lagi elektrik dengan engine. Dan untuk pilihan engine, apa yang menarik yang saya boleh tengok adalah engine yang digunakan untuk this variant adalah B48. So kalau siapa yang tahu, B48 engine adalah datang daripada BMW. Ada dekat dalam BMW 2 liter. Memang sebab dia adalah engine 2 liter 4. Dengan Supra 2 liter pun gunakan engine yang sama. Dan that's it lah. Bila saya dapat tahu pasal benda ni, dia terus nampak menarik lah pada saya. Yeah, this is a well known current generation punya engine pun. But yeah, untuk Mini Aceman John Cooper Works, yang saya boleh perhatikan daripada dalam interior adalah reka bentuk dalaman yang lebih ke arah orang kata katani berkain, ada sedikit leather dan agak rugged. Obviously dengan rekaan baharu infotainment system, rekaan instrument cluster pada bahagian tengah memang dah terus pindah kepada head-up display. Tapi head-up display yang ada glass, yang kita melihat melalui glass, dan juga center console yang completely bulat, nampak lain daripada yang lain, literally lain daripada yang lain. So now kita dah sampai dekat track dan kita nak test track tersebut, dan let's try lah. And sekarang kita di dalam Mini Cooper S, John Cooper Works. And that's kalah. So adjust cover. So this is the settings. Kita tengah cuba untuk bergerak di dalam track. Kita cuba untuk faham track dulu, bagi saya fahamkan track ni. Jadi apa yang Mini cuba buat adalah cuba membina satu track yang saya tak ingat, tapi ini adalah popular track punya layout. Dan saya cuba untuk memahami dulu untuk the first track. Dan dari apa yang saya faham, ini adalah John Cooper Works 2 liter menggunakan enjin B48 yang biasa dikenali di dalam Supra 2 liter dan juga BMW 2 liter yang ada dalam I would say M3 ada ke tak? Bukan. Biasa dalam ni lah 3 series lah, duduk dalam 3 series. Dan macam kita tahu, enjin B48 adalah 4 liter, sama adik-beradik dengan B58 yang ada dekat dalam Supra, Z8 dan juga beberapa enjin lain. Tapi itu adalah 3 liter. Okay, maksud tu racing line. Ya, itulah racing line. Kita cuba untuk kekalkan pack di depan, tak ada niat nak potong dan tak rasa dengan this size of track punya width, kita tak boleh nak potong pun. Jadi apa yang saya buat adalah cuba untuk follow
front pack. Dan kita nampak kat sini, saya cuba memahami lagi track, dan dari segi gripping saya boleh rasa dia punya cubaan sedap ada tak? Ya. Sedap membuang. Dan ini adalah in sports mode, I would say. Tak tahulah. Masuk terus tekan ini. Ya. Dah biasa dia But still, ya. Ya, dia memang try so hard. Steering rasa berat tak? Steering dia tak berat. This steering is normal feeling dan in control. But macam yang saya cakap tadi, Mini Cooper memang berusaha untuk melihatkan brand yang seakan-akan go-kart, dan dari sini saya cuba untuk dapatkan grip sebaik mungkin. Dan ya, this feels exactly like a go-kart, but in the faster fashion lah, I would say. So untuk this track, corner agak grippy, corner agak tight, dan saya boleh flooring like this. Ya, that's it. Dengan condition yang Laju lah. dengan condition yang baru lepas hujan macam ni, of course agak sukar untuk this car find a grip. Hujan sedap tu, tayar tu tak bunyi. Ya tu. Tapi kita boleh dengar lah Pok Empeng berusaha lah. So apa yang saya perasan, front car dan boleh memahami this track membuatkan saya sedikit sukar untuk kejar. Tapi saya cuba lagi. Ikut racing line je. Itulah ikut racing line lah. Macam dapat kan? Ya. Ini adalah satu experience yang menyeronokkan. Dan terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti. Beli Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Saya Zakirin, jumpa lagi lepas ni. Bye. Bye.